Tuan-tuan tahu tak ada seorang Nabi yang mana Nabi tu dia nak gerak ke satu tempat yang lain, tak payah pakai flight dah tuan-tuan. Terus terbang guna angin. Uish, Nabi apa tu Ustaz? Nama dia ialah Nabi Sulaiman. Ustaz, sebelum tu episod 18, Nabi Sulaiman. Siapa Nabi Sulaiman ni tuan-tuan? Kalau kita kira balik daripada 25 orang rasul tu, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman. Rasul yang keberapa? 18. Dah episod 18 dah tuan-tuan, nak habis dah. Sekejap sangat masa berlalu kan? Okeylah tuan-tuan, balik pada cerita kita. Nabi Sulaiman adalah Rasul yang ke-18 yang wajib kita semua tahu. Apakah cerita yang best yang boleh kita ambil iktibar dalam cerita Nabi Sulaiman ni? Sebenarnya banyak, tapi saya ambil satu je boleh? Okey, suatu hari Nabi Sulaiman buat satu mesyuarat. Dalam mesyuarat tu semua kena hadir. Semut, jin, setan, malaikat, semuanya kena hadir. Dalam keadaan Nabi Sulaiman tengok semua umat dia ada ke tak ni dalam mesyuarat ni? Dalam meeting hari ni ada tak? Nabi Sulaiman dia tahu siapa mai, siapa yang tak mai. Dia tengok, mana burung hud-hud? Mungkin burung hud-hud dia ada tempat dia kot, tapi kosong tempat tu. Mana burung hud-hud? Amkana minal ghaibin? Mana burung hud-hud ni? Burung hud-hud tak datang ke hari ni? Sat tuan-tuan. Nabi Sulaiman siapa? Nabi Sulaiman raja. Dia boleh cek, mana burung hud-hud? Ui, hebatlah Nabi Sulaiman ni, hebat sungguh. Lepas tu Nabi Sulaiman kata, kalau burung hud-hud tak sampai, sama ada aku denda dia ataupun aku sembelih dia. Ui, dahsyat. Tiba-tiba burung hud-hud pun sampai. Tuanku, minta maaf tuanku, lambat saya hari ni. Saya terbang daripada satu kawasan ke satu kawasan. Saya nampak ada satu kawasan tu, ketua dia, raja dia, orang perempuan. Tapi masalahnya tuanku, raja dia dan rakyat dia semua sembah matahari tuanku. Nabi Sulaiman dengar saja macam tu, dia terus ambil pen, dia tulis surat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi Sulaiman tulis, Nabi Sulaiman nak pergi buat lawatan dekat tempat dia. Siapa tu tuan-tuan? Nama dia adalah Balqis, Ratu Balqis. Mesti tuan-tuan dah ingat dah kan? Nabi Sulaiman ambil surat tadi, gulung-gulung, bagi dekat burung hud-hud tadi. Pi bagi dekat Balqis. Tu dia tuan-tuan, hantar guna burung lah. Ratu Balqis dapat je surat tu, dia baca. Dia baca-baca habis ni kalau Nabi Sulaiman masuk ni. Yalah tuan-tuan, kerajaan Nabi Sulaiman siapa? Jin. Setan pun termasuk tau. Semua geng-geng hebat-hebat besar-besar ni. Ni kalau masuk ni, habis kerajaan dia ni. Dia tulis balik surat. Maksud dia macam ni dah. Tak apa. Tak payah mai. Kami akan pergi ke sana. Bila Nabi Sulaiman dapat tahu yang Balqis tengah on the way nak mai ke istana Nabi Sulaiman, apa yang Nabi Sulaiman buat? Nabi Sulaiman buat satu mesyuarat. Dalam mesyuarat tu ada gajah, jin, semut, malaikat, semua dah. Dan Nabi Sulaiman tanya dekat semua rakyat dia, wahai rakyat aku, siapa di kalangan kamu semua yang sanggup ubah istana Balqis yang berada di luar negara sana? Sebab sekarang Balqis tengah on the way nak datang ni. Wahai rakyatku semua, siapa di kalangan kamu semua ni? Jin ke, setan ke, semut ke, gajah ke, manusia ke? Tak kisah siapa-siapa yang boleh ubah istana Balqis letak di sebelah istana aku. Kawan-kawan jangan risau, cerita ni ada dalam Al-Quran. Allah yang cerita dekat kita. Lepas Nabi Sulaiman tanya macam tu, siapa yang jawab dalam banyak-banyak makhluk tu? Dalam Al-Quran cerita kepada kita, wa qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Maka berkata ifrit daripada kalangan jin. Ifrit kata apa? Ana atika bihi, aku boleh ubah istana Balqis yang berada di luar negara sana, letak di sebelah istana tuanku. Qabla an taquma min maqami, sebelum tuanku bangun daripada kursi raja. Sebahagian ulama cakap 30 minit saja setan boleh ubah istana Balqis letak di sebelah istana Nabi Sulaiman. 30 minit je tuan-tuan. Laju tuan-tuan, laju. Hebat tak? Hebat. Tapi tuan-tuan jangan salah faham tau. Yang ubah istana Balqis bukan setan lah, bukan ifrit tadi tu tau. Sambungan ayat Al-Quran, wa qala alladhi 'indahu 'ilmu minal kitab, berkata orang manusia yang mahir kitab Taurat dan kitab Zabur, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfu. Tuanku, setan bawa terlalu lambat dah tuanku. Setan bawa terlalu lambat? Ya tuanku, setan bawa terlalu lambat dah tuanku. Kamu boleh laju lagi? Boleh tuanku. Macam mana kelajuan kamu? Senang saja tuanku. Aku boleh ubah istana Balqis yang berada di luar negara sana, letak di sebelah istana tuanku sebelum tuanku berkelip mata. Uish, hebatnya tuan-tuan. Siapa lelaki tu? Kan Allah dah sebut dah, wa qala alladhi 'indahu 'ilmu minal kitab, orang yang mahir kitab Taurat dan kitab Zabur, mahir kitab Allah. Tengok siasat, mahir kitab Allah boleh kalahkan setan. Oleh itu, kawan-kawan yang tengok video ni, yang share video ni, setiap hari jangan tinggal baca Al-Quran. Persiapkan diri kita dengan Al-Quran. InsyaAllah setan boleh kalah dengan kita bila kita kuat dengan Quran. Okey, boleh?
Ratu Balqis pun sampai. Bila sampai saja, apa yang berlaku? Kita sambung part 2 Nabi Sulaiman.